كل القلوب إلى الحبيب تميل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dan saudari yang dirahmati Allah, setiap daripada kita pasti pernah melalui ujian dalam kehidupan. Ujian datang dalam pelbagai bentuk, mungkin dalam kesihatan, masalah kewangan, kehilangan orang yang kita sayangi ataupun kesulitan dalam pekerjaan dan pelajaran. Namun, dalam setiap ujian itu ada satu kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, iaitu sabar. Sabar dalam Islam bukan sekadar menahan diri daripada mengeluh ataupun marah, tetapi sabar adalah kemampuan untuk tetap teguh dalam menghadapi ujian hidup tanpa berputus asa. Sabar juga adalah bentuk keimanan kita kepada takdir dan ketentuan Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 153, "Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan dengan sabar dan solat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar." Dalam ayat ini, Allah menyatakan bahawa sabar adalah sumber pertolongan yang datang darinya. Sabar bukanlah sesuatu yang mudah, tetapi Allah menjanjikan pertolongannya bagi mereka yang sabar. Bila kita bersabar, kita meletakkan kepercayaan penuh kepada Allah bahawa Dia akan mengatur yang terbaik untuk kita, walaupun mungkin kita tidak faham pada masa itu. Rasulullah SAW sendiri memberi contoh teladan dalam menghadapi ujian. Ketika baginda diuji dengan pelbagai kesulitan, dari kehilangan anak-anak, kesusahan berdakwah, hingga peristiwa-peristiwa pahit dalam hidup, baginda tetap bersabar dan menyerahkan segalanya kepada Allah. Sebagai contoh, ketika anak lelaki baginda Ibrahim meninggal dunia, Rasulullah SAW menangis. Namun baginda bersabda, "Sesungguhnya hati ini sangat sedih dan mata ini menangis, tetapi kami tidak akan berkata kecuali apa yang diredai oleh Allah." Hadis riwayat Bukhari. Melalui sabar, kita bukan sahaja menahan diri daripada keluh, kesah, tetapi kita juga belajar untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalam menghadapi ujian, sabar menjadi cara kita untuk terus beribadah dan bertawakal kepadanya. Rasulullah SAW juga bersabda, "Sesungguhnya besarnya ganjaran itu dengan seiring dengan besarnya ujian. Jika Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka." Hadis riwayat Tirmizi. Sabar bukan bermaksud kita hanya duduk tanpa berusaha. Sabar adalah kemampuan untuk tetap teguh dalam berusaha, sambil berdoa dan bertawakal kepada Allah. Kadang-kadang ujian datang bukan untuk meruntuhkan kita, tetapi untuk meningkatkan iman dan keteguhan hati kita. Setiap kesulitan yang kita hadapi adalah peluang untuk kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Ketika kita merasa tertekan dengan ujian yang datang, ingatlah bahawa Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. Sebagaimana firman Allah dalam surah At-Talaq ayat 7, "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuatu sesuai dengan apa yang diberikannya." Oleh itu, marilah kita mengambil sabar sebagai kekuatan dalam setiap ujian yang datang. Jangan biarkan ujian itu meruntuhkan semangat kita. Sebaliknya, gunakan ia sebagai peluang untuk meningkatkan kesabaran, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Akhir kata, kita berdoa agar Allah memberikan kita kekuatan untuk terus bersabar, tidak mudah berputus asa dan sentiasa yakin bahawa setiap ujian yang datang adalah sebahagian daripada rancangannya yang terbaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل.